Okey tuan-puan, apa yang saya tunjukkan kepada tuan-puan ni adalah satu poster yang mana poster ini dia ada kata-kata hikmah. Dia ada kata-kata hikmah tuan-puan. So dalam poster ni dia kata apa tu? Orang kaya menyimpan dahulu, belanja kemudian. Apa yang saya nak kongsikan dengan poster ni tuan-puan? Orang kaya ni dia ada habit dia adalah menyimpan. Tak ada orang yang kaya dia tak menyimpan. Sebab itulah mentor kita orang lah selalu sebut, kalau nak jadi kaya kena menyimpan. Dia ada tiga benda yang dia sebut. Nak jadi kaya, yang pertama sekali kena ada tabiat menyimpan. Yang kedua, kena ada aset yang boleh menjana cash flow positif. Dan yang ketiga, ke arah zero hutang. Ke arah zero hutang kejap Ke arah zero hutang. Sebab itulah saya dah bagi tu tuan-puan, topik yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan pada malam ni adalah kita kena ada habit ataupun tabiat menyimpan. Kemudian kita kena belajar menyimpan emas. Dua benda. Kita kena menyimpan dan kita kena menyimpan emas. Kenapa saya sebutnya tu? Saya ni tuan-puan, kalau saya sebut saya pernah mengalami satu keadaan di mana saya telah melakukan banyak dosa kewangan. Dosa-dosa kewangan yang saya lakukan ni iaitu benda-benda yang saya sebut tak ada ilmu lah. Bila tak ada ilmu, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pengurusan kewangan peribadi. Antaranya apa? Antaranya tak ada formula urus gaji. Kalau kita dapat gaji tuan-puan, apa yang kita buat dengan gaji kita? Belanja kan? Bayar bil, bagi anak, barang dapur dan sebagainya. Dapat gaji selalu kita buat macam tu lah. And then kita bayar komitmen-komitmen wajib seperti kereta, apa lagi, rumah. Dan komitmen wajib ni tuan-puan, dia sebenarnya dia ada formula. Untuk nak memastikan hidup kita aman, damai, tenteram, kita kena ada peruntukan tertentu untuk gaji yang kita dapat. Itu dinamakan ilmu formula urus gaji. Ilmu formula urus gaji ni, di dalam ilmu formula urus gaji tu dia ada satu elemen nama dia menyimpan. Jom saya kongsikan. Tuan-puan pernah dengar tak formula 70, 10, 20? Ada orang cakap 50, 20, 30. Ada orang cakap 80, 20. Tapi saya guna formula 60, 20, 10, 10. Kenapa saya guna 60, 20, 10, 10? Sebab 60 untuk komitmen wajib. Apa benda komitmen wajib? Bayar bil utility, rumah, kereta, installment. Kalau ada personal loan, bayar personal loan dan sebagainya. Kalau kita tak bayar, komitmen wajib tu hidup kita akan jadi haru biru. Kenapa? Sebab bil kalau tak bayar, tertunggak. Bulan depan teruk. Kan? Bulan ni kalau tak bayar, silap-silap hari bulan, kena tarik. Contohlah, elektrik bergelap. Tak bayar elektrik, elektrik bergelap dekat rumah, rumah bergelap kan. Tak bayar air, air tak ada, kena potong. Tak bayar Unify, internet tak boleh guna dan sebagainya. Kena. Lepas tu kita tengok balik petrol, touch and go kan. Kebanyakan di Kelang Valley ni memang kena ada. Touch and go dengan minyak tu memang untuk nak pergi kerja kan. Kena ada. Sebab itulah saya nak beritahu tuan-puan, menyimpan tu adalah satu benda yang sangat wajib untuk kita nak memastikan kita boleh mencapai financial freedom. Nak kaya kena menyimpan, nak capai financial freedom kena menyimpan. Kalau tak menyimpan, habis macam tu je. Kenapa kita nak menyimpan? Cuba kita bayangkan impian hidup kita. Semua orang ada impian hidup. Sebagai seorang Muslim, kita memang ada impian untuk nak menunaikan haji. Rukun Islam yang kelima, wajib. Dengan jika ada kemampuan. Ada nama apa? Ini memang sebagai orang Islam kita kena buat lah. So, kita kena ada angan-angan. Kita kena ada satu target menyimpan untuk nak pergi haji. Anak kita nak masuk universiti. Kan sekarang ni result dah keluar. Nak masuk U mana apa semua kan. Masuk universiti, kos pendidikan sekarang ni mahal. Kos pendidikan dia boleh pergi sampai 30-40 ribu. Untuk 4 semester ataupun untuk 2 tahun.
2 tahun atau 4 tahun lah. 4 tahun lah. Lalunya 4 tahun. Bukan 4 semester, 4 tahun kan. Degree kan. Jadi anak nak masuk sekolah, nak masuk U apa semua, perlukan duit. Lagi apa lagi? Siapa yang belum ada rumah, nak ada rumah yang pertama, rumah sendiri. Kan? Tak ada rumah, nak beli rumah. Nak beli rumah sekarang ni mahal. RM500,000, RM700,000. Tapi deposit kena ada. Sebab selalunya kalau kita nak beli rumah, selalunya 90% ni loan. 10% lagi, kita kena keluarkan modal sendiri. Kena menyimpan. Lagi apa lagi? Banyak impian hidup kita yang kita kena lunaskan. Siapa-siapa yang hutang keliling pinggang, dia ada dana untuk melunaskan hutang. Dan yang kita tak boleh nak elak, 3 benda lah. Dana kecemasan wajib supaya kita bila berlaku kecemasan, kita ada duit ataupun kita ada dana. Yang keduanya adalah pendidikan anak. Siapa-siapa yang dah kahwin, okey, pendidikan anak memang kena sediakan. Dan ketiga, untuk diri kita sendiri. Bila kita dah pencen nanti, tuan-puan, apabila kita dah pencen, kita dah tak bekerja nanti, jangka hayat penduduk Malaysia adalah 75 hingga 78 tahun. Lelaki 75, perempuan 78 tahun. Kita tak bekerja, selalunya orang ambil pencen umur apa? 56, ada yang ambil 55, ada yang ambil 56, ada yang ambil 58, ada yang ambil umur 60. Katalah kita ambil maksimum, go to maksimum. Kita akan bersara pada umur 60. Jangka hayat penduduk Malaysia sampai 75. Kita ada 15 tahun lagi tanpa kerja. Nak harapkan EPF. Baru ni saya baca statement, EPF mengeluarkan satu statement untuk nak memastikan kita boleh hidup dalam keadaan ekonomi yang macam ni, kita perlukan akaun satu kena ada 600,000. Dah cukup 600,000? Jadi sebab itulah saya kata, jangan terlalu mengharap EPF. Kalau EPF masih lagi 100-200 ribu, kena menyimpan daripada sekarang. Simpanlah, simpan sikit-sikit. Nanti bila dah sampai untuk masa bersara nanti, kita boleh keluarkan, kita boleh gunakan. Contoh, saya ambil macam ni. Contoh. Ini boleh jadi dana persaraan saya. Ini boleh jadi dana pendidikan anak saya dan juga boleh jadi dana persaraan saya. Kenapa? Yalah, bila dah tak bekerja nanti, yang ni saya pergi jual ataupun saya beli jual boleh dapat RM500. 5 tahun lagi saya tak tahu harga. Mungkin kalau saya jual ni boleh dapat RM700. Dah cukup untuk seminggu, contoh kan. Pendidikan anak bagus. Kan? 1 gram ni kalau kita jual boleh dapat 500. Boleh bagi seminggu. 1 gram ni bagi dekat anak untuk seminggu 500. Untuk dia buat perbelanjaan di IPT. Inilah contoh dia. Jadi soalan dia, ada kawan-kawan saya tanya, kenapa engkau sibuk-sibuk sangat nak simpan emas, Zaidi? Zaidi, kenapa engkau sibuk-sibuk nak simpan emas? Saya cakap dengan dia, aku dah simpan duit lama tak melekat. Aku ni boros. Aku dah lama sangat menyimpan duit tapi tak pernah meningkat. Tak pernah meningkat. Bila aku tak boleh nak simpan duit lama, tak boleh nak melekat, jadi aku cari satu kaedah macam mana untuk nak dapatkan simpanan yang boleh melekat. Jadi aku dah jumpa pabrik gold dan aku menyimpan emas. Bila aku menyimpan emas, memang betul melekat dan tak boros. Bila dah melekat tak boros, apa yang berlaku? Simpanan semakin bertambah. Ni tuan-puan cuba bayangkan. Emas-emas ni sebahagian yang saya ada lah. Untuk live ni saya tunjukkan sebahagian yang saya ada. Emas ni adalah emas 1 gram. Ni. Emas 1 gram. Masa saya beli dulu RM267. RM267 1 gram. Sekarang ni harga berapa? 600 lebih. Maksud dia apa? Dah untung kan? Kenapa saya tak jual? Sebab saya menyimpan dengan matlamat. Saya menyimpan emas ni dengan tujuan. Saya bukan menyimpan buy and sell. Beli dan jual. Beli harga rendah, jual harga tinggi. Tak. Saya bukan macam tu. Saya menyimpan dengan ilmu yang pertama. Yang keduanya, saya menyimpan ada tujuan dia. Sebab itulah, founder Public Gold ada sebut. Kita buy gold, kita keep gold and then kita use gold. Kita beli emas, kita simpan. Simpan untuk matlamat tertentu. Pendidikan anak, dana persaraan, dana haji dan umrah, dana pelancongan luar negara, dana untuk deposit beli rumah pertama. Apa-apa saja dana. Dana untuk melunaskan hutang, you name it. Kan? Kemudian, kita keep gold. Buy gold, keep gold and use gold. Bila kita perlukan, kita akan guna, kita jual. Nampak tak?
Dan di kalangan pemain-pemain di dalam industri emas ni, dia ada 4 kategori. Golongan-golongan yang terlibat dengan emas ni, dia ada 4 kategori. Yang pertama, dia adalah gold seller. Gold seller ni macam mana? Menjual emas, penjual emas. Dia ada kedai, dia ada barang kemas, dia ada gold bar dan sebagainya, dia jual kepada masyarakat. Itu gold seller, penjual emas. Nak buka kedai emas tuan-puan, at least kena ada 2 juta lah. Set up kedai saja, premis saja, dengan lesen apa semua, gedebuk gedebak apa semua, dengan CCTV, dengan safety box, safety peti besi tu, 1 juta confirm dengan renovation. Sebab member saya ada buka kedai emas. Saya tanya dia berapa kos, dia kata 2 juta. Itu pun minimum. 1 juta lagi untuk beli kos. Untuk beli kos pula, untuk beli stok. Kan stok 1 juta banyak mana sangat. Barang kemas stok 1 juta banyak mana sangat. Kalau kedai besar, minimum kena ada 2 juta. Itu adalah gold seller. Mereka yang menjual emas. Saya bukan penjual emas. Saya ada emas. Saya menyimpan emas. Golongan yang kedua adalah penyimpan emas. Saya adalah penyimpan emas. Dan saya nak mengajak tuan-puan, siapa-siapa yang melihat live saya ni, sama ada melalui yang masuk dalam live saya ni, saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan siapa yang tengok daripada luar, jom. Siapa-siapa yang belum lagi menyimpan emas, come. Saya boleh jadi mentor kepada tuan-puan. Saya boleh membimbing tuan-puan untuk menjadi penyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Kenapa saya cakap betul, tepat dan selamat? Sebab sekarang ni, skim-skim emas ni terlalu banyak. Banyak skim dan banyak juga dia punya terminologi dia macam ni. Dia sebut, jom kita fungsikan emas dengan arah nu. Jangan tuan-puan, salah silap-silap hari bulan. Salah silap hari bulan, tuan-puan kalau terlibat dalam rolling ataupun looping emas, hukum dia makruh. Hukum dia makruh macam mana tau? Saya ada emas. Saya letak dekat arah nu. Bila letak dekat arah nu, kita gadai. Bila kita gadai, kita akan dapat duit. Selalunya dalam 70-75%. Ada arah nu yang boleh bagi sampai 80%. Duit tu, emas dah masuk arah nu. Kita dapat margin 75%. Dapat duit. Duit tu, kita pergi beli emas. Dapatlah emas. Kecil sikit lah daripada yang kita ada tadi. Dapat emas tu, pergi gadai lagi. Dapat duit lagi. Tapi kurang lah daripada yang mula-mula sebab emas dah semakin kecil. Dapat duit, pergi gadai lagi. And then, pergi gadai pula. Pergi beli emas baru, and then gadai. Letak emas dekat arah nu, dapat duit, pergi beli emas, gadai. Dapat duit, beli emas, gadai. Dipanggil looping. Hukum dia makruh. Siapa-siapa yang pernah buat, tolong insaf, bertaubat. Hukum dia makruh. Sebab, kalau tuan-puan pergi dekat Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum 357. Google ya. Google Irsyad Hukum Irsyad 357. Kalau tuan-puan pergi dekat Google, type saja Irsyad Hukum 357. Itu siri fatwa. Ada orang bertanya soalan kepada mufti. Dia kata dia menyimpan emas. Kemudian dia nak tanya, boleh tak saya ada emas, saya letak dekat arah nu, saya dapat duit, saya pergi beli emas untuk tujuan nak meningkatkan aset dan juga pelaburan. Mufti jawab dengan segala nas yang ada, dengan hadis, dengan Al-Quran dan sebagainya, panjang. Kesimpulan dia adalah makruh. Jadi tuan-puan kena ingat-ingat sebab emas ni adalah item ribawi. Item ribawi ni dia kena ada kepatuhan syariah dia. Kalau dia tak patuh syariah, dia memang boleh jatuh haram. Kenapa arahnu looping tu menjadi makruh? Sebab arahnu tu sifat dia adalah hutang. Hutang sangat-sangat dituntut untuk kita selesaikan. Apabila hutang kita tambah dengan sengaja, itu yang tak betul. Jadi syarak bagi tahu, kalau ulasan daripada Ustaz Lariba, siapa yang kenal Ustaz Lariba, pergi Google, cari Ustaz Lariba. Hukum looping emas. Ustaz Lariba sebut, hukum dia adalah makruh tanzih. Makruh tanzih ni maksud dia apa? Makruh yang dituntut oleh syarak, kena tinggalkan. Jangan buat. So, harap-harap siapa yang terlibat, tolonglah pergi bertaubat. Makruh ni tak ada masalah tuan-puan. Dia tak haram. Tetapi, syaitan suka. Allah tak suka. Allah kata kena segera tinggalkan. Makruh. Lebih baik kita buat benda sunat.
Nampak? Kemudian itu yang macam tu. Yang sekarang ni pula sekarang ni kan, ada orang yang dia pergi menggadai, dia buat rolling-rolling macam tu lah. Sekarang ni dah tak boleh nak bayar hutang. Arahnu ni tuan-puan, kita dapat duit hanya 75% saja daripada nilai emas, daripada nilai marhun. Nilai emas tu dipanggil nilai marhun. 75% saja kita dapat. And then kita kena bayar upah simpan. Kalau kita nak ambil emas kita balik tu, kita kena bayar pokok ataupun nilai emas tu termasuk dengan upah simpan. Jadi maksud dia, hutang tu kita ada charge dia nak kena bayar. Jadi kalaulah kita tak mampu nak bayar, dia akan lelong. Rugilah. Kan? Dan rolling yang looping emas tadi tu memang hukum dia makruh, tak payah nak buat. Dan tujuan diwujudkan Arahnu adalah sebagai, orang cakap apa, microkredit, hutang supaya rakyat Malaysia, umat masyarakat Muslim ni dia boleh melakukan gadaian emas untuk tujuan kecemasan ataupun gadaian emas untuk tujuan tertentu tapi bukan untuk manipulate. Kalau tuan-tuan pergi dekat Kelantan, dekat pasar Siti Khadijah, di sekeliling tu banyak kedai Arahnu, kan? Arahnu dan juga kedai emas. Kenapa? Perempuan, bukan perempuan, peniaga-peniaga dekat pasar Siti Khadijah tu majoritinya perempuan. Semualah boleh dikatakan semuanya perempuan. Dia orang ni banyak barang kemas. Bila dia orang nak berniaga, dia orang letak emas dekat Arahnu, dapat modal. Dia pergi beli barang, dia berniaga. Bila berniaga dapat untung. Dalam beberapa hari, dia pergi tebus balik. Dapat tak? Itu baru betul. Fungsi emas untuk perniagaan melalui Arahnu. Bukan fungsi emas melalui Arahnu. Pajak, gadai, pajak, beli baru, kemudian gadai. Salah. Tuan-puan pergi baca. Kena ada ilmu tuan-puan. Sebab itulah kita kalau nak jadi kaya, kalau kita nak jadi betul, tepat dan selamat, kita kena ada ilmu. Benda yang membuatkan kita kaya, benda yang membuatkan kita buat benda tu adalah benda yang betul, tepat dan selamat dan kurang risiko adalah ilmu. Kena belajar. Sebab itulah orang kaya selalu menyimpan. Nak menyimpan ni tuan-puan, dia ada satu prinsip. Yang pertama sekali, yang macam saya sebut tadi, nak menyimpan, kita ni sebelum kita nak menyimpan, apa yang kita nak simpan? Kita nak simpan gaji kita lah. Kita bekerja, kita dapat gaji. Ataupun orang berniaga. Orang berniaga, dia memang dapat duit kan. Berniaga dapat duit, untung dia ambil. Okey. Kalau dia tak simpan, kita tak tahu masa depan dia macam mana. Sebab menyimpan ni banyak fungsi dia. Satu, simpanan untuk jangka masa panjang. Satu lagi, simpanan untuk jangka masa pendek. Jangka masa pendek ni untuk kecemasan dan sebagainya kan. Untuk jangka masa panjang macam saya sebut tadi lah. Pendidikan anak kan, hartanah, persaraan, apa lagi, haji dan umrah dan sebagainya. Okey. Dan kalau kita tak menyimpan tuan-puan, memang duit habis macam tu je. Macam dulu, saya dulu masa mula-mula bekerja tahun 2000. Bila saya mula-mula bekerja pada tahun 2000 tu tuan-puan, dapat gaji habis macam tu je. Tak tahu apa benda formula urus gaji, tak tahu menyimpan tu macam mana apa semua kan. Bila kita dah besar, bila dah ada anak, barulah kita terasa tak ada simpanan. Orang Melayu ni tuan-puan, selalunya terciduk masa bila? Waktu perayaan. Bila nak raya je, macam-macam kita belanja kan. Kereta nak kena apa? Kereta nak kena servis. Lepas tu nak balik kampung ni nak raya kan. Kan sampai ke satu tahap tak cukup gaji untuk nak balik raya. Kan ada orang tu kadang-kadang sampai terpaksa buat loan. Rana raya terpaksa buat loan. Nak balik nak buat open house dan sebagainya, duit tak ada. Tapi nak buat juga open house. Kalau tak buat open house, dia jadi macam kalah lah dengan office mate dan sebagainya. Jadi pelik kan. Dan selalunya kita terdesak ataupun kita ni dalam keadaan susah, tak ada duit. Selalunya bila anak nak masuk U, anak nak masuk sekolah, time perayaan, masa itulah. Yang biasa-biasa ni ada juga kadang kita breakdown dan sebagainya. Sebab itulah dana kecemasan ni adalah satu dana yang mula-mula kita kena wujud. Macam saya ni tuan-tuan. Saya dana kecemasan saya ni dalam bentuk emas. Kenapa? Sebab saya boros. Bila saya boros, saya tak boleh pegang duit. Ada duit memang nak belanja. Ada duit memang nak belanja. Ada duit memang nak belanja. Boros. Itulah manusia boros ni. Tapi asbab kepada saya jumpa public goal,
Saya mendapat ilmu, saya mula menyimpan emas. Sebab itulah emas ni dipanggil magnet kekayaan. Bila kita ada emas, kita akan rasa nak tambah lagi. Ada emas nak tambah lagi. Ada emas nak tambah lagi. Lepas tu orang tanya, harga tengah mahal ni Zahidi, kenapa tak jual? Tak, sebab saya menyimpan emas dengan tujuan. Saya ada matlamat saya sendiri. Macam founder cakap, founder Public Gold sebut, buy gold, keep gold and use gold. Beli emas, simpan. Guna bila keadaan memerlukan. Macam saya simpan, saya beli emas sebab saya dah ada ilmu. Saya beli emas, saya membeli emas secara betul, tepat dan selamat. Betul kaedahnya, tepat syarikatnya, selamat modal yang saya ada. Okey? Saya tak macam skim-skim emas yang orang tawarkan dekat luar sana. Sekarang ni skim emas ni tuan-puan, kalau tuan-puan tengoklah dalam nama apa? dalam media-media sosial, saya tunjuk kepada tuan-puan. Sekejap saya tunjuk je ah. Dalam media sosial ni banyak sangat skim-skim emas yang penipuan-penipuan ni banyak sangatlah. Kejap saya tunjuk dekat kejap saya buka dekat sini ya. Saya buka dekat sini. Okey. Kejap ya. Ni dalam e-book ni kan. Okey. Zahidi. Oh, saya lupa nak cakap. Saya lupa nak cakap. Apa yang saya tunjuk ni tuan-puan, ZNR Network ni, dia ada satu e-book percuma tau. Okey, ZNR Network ni dia ada satu e-book percuma. Saya nak tunjuk e-book je. Tuan-puan jangan baca benda lain, nanti pening kepala. Okey, ini adalah e-book dia. E-book dia ni percuma tuan-puan. E-book ini percuma. Tuan-puan pergi nanti, saya tunjuk. Kejap lagi saya tunjuk. Saya nak tunjuk ni konten e-book dulu. Okey, saya isi. Isi maklumat yang ada dalam ni. Okey, kemudian okey, saya masukkan email. Okey, kan. Lepas tu saya tik saya bersetuju. And then saya tekan okey. Format WhatsApp. Oh, dia kena ada 6 di depan. Okey, sukses. Okey. Saya bersetuju. Nampak? Dia keluar e-book. Okey? Saya terus boleh baca e-book. Dia ada 8 bab. Okey? Ni, e-book ni dia ada 8 bab. Saya nak tunjuk kepada tuan-puan ni bab yang kesilapan. Kesilapan bukan ke-6. Okey, ke-6 ni. Penipuan emas, skamer-skamer ni. Kalau tengok dekat dada-dada akhbar tuan-puan, ni kalau tengok dekat dada-dada akhbar ni, banyak gila. Daripada tahun 2000 sampai sekarang ni, tuan-puan tengok, banyak gila. Setiap tahun. Yang seronoknya, orang yang buat skim tu, dia ulang-ulang-ulang. Dia buat, dah dituduh sebagai scammer, dia rehat kejap, lepas tu, dia dengan kuncu-kuncu dia, buat lagi. Dia buat comeback. Dia buat comeback. Itu tak apa lagi. Memang dia ni memang, orang cakap apa, panjang akal. Yang tak tahannya, si A dah kena tipu pada tahun 2000. Katalah dia masuk skim Tok Belagak. Kan? Dah kena tipu dah. Dia tahu dah. Emas ni memberi pulangan ni sepatutnya tak betul apa semua. Dia pun masuk. Tahun 2026, dia juga kena tipu lagi. Nampak tak? Sebab dulu ada saya pernah terbaca dalam, kalau tak silap Tuan Rahmat. Yang Tuan Rahmat yang selalu buat dokumentari pasal skamer dan sebagainya kan. Dia pernah dedahkan, golongan yang kena tipu ni bukan golongan yang baru tau. Dia pernah kena tipu beberapa kali. Skim emas ni, dia pernah join, kena tipu. Dah habis dah beratus ribu. Lepas tu beberapa tahun, dia join lagi. Saya tak boleh nak brain. Perasan tak? Sebab tu saya kata dekat dada-dada akhbar ni, banyak sangat skim-skim. Sekarang ni pun tengah panas. Dekat Malaysia sekarang ni pun tengah panas. Ada beberapa skim yang berkaitan dengan emas yang tak patuh syariah, yang dia buat skim songsang. Songsang dia macam mana? Emas memberi pulangan. Salah. Siapa-siapa yang terlibat, orang yang buat skim tu, biar dia lah. Kita ni sebagai rakyat marhain ni, kalau ada orang offer macam tu, Zahidi, jom lah. Engkau ada emas, engkau letak emas dekat syarikat ni, syarikat akan bagi bulan-bulan 5%.
Cuba bayangkan kalau saya letak 10 gram. 10 gram harga dia sekarang ni 6,000. Sebagai contoh, 6,000. So, kalau saya dapat 5%, dapat 300. 10% 600. Saya dapat 300. Dia akan bayar selama 12 bulan. Offer dia. Kita pun congak. 300, 300, 300 sampai 12 bulan. Lepas tu bila dah sampai 12 bulan, emas tadi tu dia akan pulangkan. Yang saya risau, sebelum emas dipulangkan, syarikat tu dah bungkus dulu. Kita punya duit dapat berapa ringgit saja, emas kita dah lelap, dah bagi dekat dia dan sebagainya. Emas tak ada pulangan. Emas tak bagi bonus. Emas tak ada pulangan bulan-bulan. Beli emas, kita boleh dapat komisen dan sebagainya, tak ada. Beli emas, dapat emas. Settle, full stop. Nak dapat duit macam mana? Jual emas. Sebab itulah founder Public Gold ada sebut, keep gold, buy gold, beli emas. Sebab apa? Emas ni bagus. Dia adalah satu aset ataupun logam yang ada nilai dia tinggi. Buy gold. Semua orang digalakkan untuk buy gold. Dan kalau kita nak, satu rumah ada 1 kilo. Jom kita beli emas, beli emas, beli emas. Kemudian, yang keduanya adalah keep gold, simpan emas. Nak simpan sampai bila? Emas ni tuan-puan, kalau kita nak menyimpan emas, tak boleh short term. Dia kena 3 hingga 5 tahun. Sebab emas dia ada spread. Harga emas dia fluctuate. Fluctuate dia turun naik. Bila dia turun naik, masalah. Kalau kita beli hari ni, dengan spread, esok kita jual, harga tak dapat macam hari ni. Tambah pula harga tengah turun sekarang ni kan. Baru-baru ni 627, 631. Hari ni 615. Jadi, sebab tu nak kena faham. Sebab tu saya beritahu, orang yang menyimpan emas ni, dia bukan kita gold trader. Gold trader, dia buy and sell. Buy pada harga yang rendah, sell pada harga yang tinggi. Itu gold trader. Saya nak mengajar tuan-puan ni, bukan untuk menjadi gold trader. Saya nak mengajar tuan-puan ni, nak mengajak dan mengajar tuan-puan ni, supaya menjadi gold saver. Gold saver untuk kegunaan sendiri dan juga keluarga kita. Emas untuk pergi haji. Emas untuk lunaskan hutang. Emas untuk pendidikan anak. Emas untuk deposit beli rumah. Emas untuk pelancongan luar negara. Emas untuk dana persaraan. Dan saya, emas untuk dana kecemasan. Orang lain buat dana kecemasan guna cash. Saya tak. Saya guna dana kecemasan saya adalah emas. Ni macam emas saya ni, boleh dijadikan sebagai dana kecemasan. Kenapa? Sebab saya boleh pergi arah nu. Bila cemas, contohlah kita breakdown. Kita keluar rumah. Nak pergi kerja. Buka-buka nak jalan ni. Kenapa berat ni? Rupanya tayar pancit. Kita pun telefon lah bengkel. Dia kata pukul 9 buka. Kita pun buka lah tayar. Pasang tayar nama apa second hand tu. Tayar apa? Tayar ada kat belakang bonet tu. Kita ganti. Kita pergilah bengkel pukul 9. Telefon pejabat. Saya emergency. Sebab tayar pancit. Pukul 10 baru saya sampai office. Contoh kan. Pergilah bengkel. Dia cek. Abang. Tayar abang ni sudah keluar urat tau. Sebab itu wire sudah keluar tau. 4 biji. Sudah botak. Tak boleh jalan jauh. Abang ada mau outstation apa-apa tak? Kita pancit sebiji je. Tapi pergi bengkel. Dia tunjuk. Nampak ni abang. Ini wire bahaya tau. Kalau laju-laju kalau meletup ini kereta boleh terbalik oh. Biasalah kedai bengkel. Tapi memang betul. Tayar kalau dah botak, kalau dah nampak wire keluar tu, memang bahaya. Dia sepatutnya duit 20 sen dia. Cara nak ukur bunga tayar tu, boleh pakai tak boleh pakai tu, pakai duit 20 sen. So, kesimpulan dia kata 4 tayar nak kena tukar. Sekarang ni 14 hari bulan. Esok 15 hari bulan. Tengah bulan, gaji tak ada. Inilah fungsi emas, kecemasan. Saya ambil sini, saya pergi dekat bengkel tu, saya cakap, okey, pinjam motor jap, saya mau pergi arah nu. Tinggallah kereta dekat situ kan, ataupun kita pinjamlah kereta ataupun naik Grab lah. Pergi dekat arah nu, sekitar yang dekat tu. Carilah dekat Waze ke, dekat Google kan. Ada arah nu, pergi. Sebab itulah saya jadikan ini, saya letak dalam wallet. Emas 1 gram saya ni letak dalam wallet. Queue dekat arah nu, 30 minit, cash boleh dapat. Tanya-tanya dengan workshop, dia kata dalam 1,500. Saya keluarkan 3 keping. 3 keping ni kalau saya gadai, 1 keping boleh dapat RM500, 3 keping dah dapat RM150. RM150, RM1,500.
Kalau nak lebih sikit untuk nak guna untuk ni, tapi kena ingat lah. Arah nur ni tuan-puan kena ingat. Kalau kita gadai, pastikan kita ada duit untuk nak tebus balik. Sayang. Emas ni saya beli sewaktu harga dia RM267. Saya pergi gadai, saya fungsikan emas ni dekat arah nur untuk dana kecemasan saya. Sebab kereta pancit. Duit tak ada tengah bulan. So, saya pergi gadai 4 keping dapat RM2,000. Kena ingat dalam kepala, aku gadai, aku berhutang dan aku kena tebus balik bila ada duit. Kalau tak ada duit, pergi jual. Cari kedai emas, pergi jual. Kalau tak ada balik. Kalau tak ada duit untuk nak tebus balik. Jual, dapat duit terus. Tak payah nak pening-pening kepala. Sebab itulah sifat emas ni, bila dah capai sasaran dia ataupun dah capai target dia, let go. Jangan sayang-sayang. Cak boleh ni, cantik lah. Ada roti canai. Ada nama apa ni, nasi lemak kan. Ada design-design tertentu kan. Kalau nak sayang, tak boleh buat apa. Kalau nak beli baru sekarang ni, harga dia 600 lah. 615. Sebab tu saya kata, emas yang kita ada, yang kita beli awal dulu, harga dia sangat-sangat murah. Juga, siapa yang beli emas hari ni, RM615 1 gram, kita tengok 3 tahun lagi. Kita tengok 5 tahun lagi. Angka dia akan berubah. Harga dia akan meningkat. Sebab, secara konservatif, purata kenaikan harga emas adalah 10% setahun. Cuba bayangkan 5 tahun. Dah 50%. Tapi, kalau ikut data sebenar, dalam goldprice.org, kejap lagi saya buka, data sebenar menunjukkan peningkatan emas untuk 5 tahun adalah 130 lebih persen. Jom kita buka. Jom saya buka. Oh, sekejap. Ni. Ni. Goldprice.org. Tuan-puan nampak tak? Goldprice.org ni, dia ada graf and then dia ada data. Yang saya sebut data ni kat sini lah ni. Nampak ni? Nampak tak? Data dia. 135% untuk 5 tahun. Sebab tu saya nak bagi tahu, emas kalau kita nak menyimpan, tak boleh simpan untuk jangka masa pendek. Kena simpan jangka masa panjang. Tengoklah saya ambil 1 hari. Kalau 1 hari, trend dia meningkat. Alamak, tak jadilah beli emas meningkat. Nampak? Kepala otak dia tak betul. Orang nak membeli emas bukan sebab harga. Orang yang cakap, aku tak nak beli emas sebab harga tengah tinggi, kepala otak dia tak betul. Ilmu dia tak cukup. Masa bila nak beli emas yang paling sesuai? Membeli emas paling sesuai adalah ketika kita ada duit. Tak ada duit, harga tinggi ke, harga rendah ke, tak boleh nak beli emas. Beli emas ketika ada duit. Jangan ambil duit pampers anak, jangan ambil duit susu anak, jangan ambil duit petrol nak pergi kerja, jangan ambil duit apa-apalah. Duit lebihan. Sebab tu saya kata dalam formula urus gaji, kita kena buat peruntukan. Peruntukan untuk menyimpan emas adalah, peruntukan untuk simpanan adalah 20%. 10% kita simpan duit. 10% lagi kita simpan emas. Nampak tak? Sebab tu dah saya beritahu, kena ada ilmu. Dalam formula urus gaji, kita dah simpan dah. Simpanan untuk emas adalah 10%. Gaji RM3,300. Simpan. Beli emas, simpan emas, guna bila dah capai sasaran. Dapat. Nampak 1 hari. Sebab tu saya nak betulkan. Siapa-siapa yang ada dekat sini, kawan-kawan ataupun yang pernah terdengar. Aku nak beli emas bila harga rendah. Aku nak jual emas bila harga tinggi. Itu gold trader. Silakan. Untuk penyimpan emas, siapa-siapa yang dah ada PG code, yang dah pun register sebagai penyimpan emas di public gold, tolong brainwash ni kepala sikit. Membeli emas sewaktu ada duit bukan sebab harga rendah ataupun harga tinggi. Kenapa kita nak tengok harga? Harga kena tengok. Action untuk nak membeli emas tu ketika ada duit. Masa bila ada duit, sebab itulah kena buat peruntukan. Dapat gaji 10% untuk emas, 10% untuk duit. Kita ada duit. Masa harga rendah, belilah banyak. Barulah kita akan buat pemurataan harga emas tu. Dollar cost averaging ataupun pemurataan harga tu adalah lebih baik berbanding dengan harga semasa. Banyak benda tuan-puan. Kalau kita nak terlibat dengan emas ni, kita kena ada ilmu. Macam ni saya tunjuk. 1 hari, graf dia macam tu.
Saya ambil 30 hari. Kan nampak ni graf dia. Kan? Lepas tu naik, tiba-tiba jadi kepala zirafah. Siapa sangka? Dia tengah duk syok, main dalam 500, zaz. Dia terus naik 600 lebih. Lepas tu sekarang ni dia turun sikit je. Pendek. 6 bulan, trend menurun. Masya Allah. Tadi naik ni menurun. Sebab tu saya kata, nak menyimpan emas, kena jangka masa panjang. 3 hingga 5 tahun. Cuba kita tengok 2 tahun. Nampak? Dah ada trend meningkat. Dah ada trend meningkat. Cuba kita ambil 5 tahun. Peningkatan dia lebih besar. Sejarah membuktikan. Ini data sebenar. Sejarah telah membuktikan harga emas pada tahun 2000 adalah RM130 je. Pada masa tu pun orang cakap mahal. Tambah pula sekarang ni. 600. Mahal. 5 tahun lagi pun mahal. Sebab tu saya kata, kalau nak menyimpan emas, jangan tengok harga. Ada duit, terus simpan. Kelebihan public gold, satu je yang saya suka. Kita boleh membeli emas serendah RM100. Beli emas serendah RM100 dalam Gold Accumulation Program. Akaun Gold Accumulation Program ni, kita mengumpul gram sikit-sikit. Ni, saya keluarkan emas ni, bukannya saya beli 1 gram terus. Tak, saya beli RM100, RM100. Kalau ada lebih, RM300. Kalau ada lebih, RM400. Kalau ada lebih, beli RM1,000. Ikut kita ada duit berapa banyak. Waktu yang terbaik membeli emas adalah waktu kita ada duit. Ada duit lebih, beli lebih. Ada duit sikit, belilah sikit. Minimum RM100. Jangan tak beli. Konsisten. Sebab, bila kita konsisten dalam jangka masa panjang, dollar cost averaging ataupun pemurataan harga emas tu adalah lebih baik. Harga purata kita tu lebih baik daripada harga semasa. Dapat tak? Faham tak? Sebab tu saya beritahu macam tu. 5 tahun, 3 tahun hingga 3 tahun ke atas tu adalah yang terbaik. Dan selaras dengan impian hidup kita. Nak pergi haji lagi 5 tahun. Faham tak? Janganlah orang dah berumur baru nak letak matlamat tu kan. Anak nak pergi masuk U pun jangka masa panjang. Saya nak bagi tahu, impian hidup kita yang untuk jangka masa panjang tu, kita gunakan emas. Kita fungsikan emas untuk sebagai dana simpanan. Simpan emas untuk pendidikan anak, simpan emas untuk nak beli rumah, deposit beli rumah, simpan emas untuk nak pergi haji dan umrah, simpan emas untuk pelancongan luar negara, simpan emas untuk apa-apa saja impian hidup yang kita ada. Bila dah capai, jual. Macam saya hari tu. Saya mula menyimpan emas pada tahun 2022. Tahun 2024 saya pergi haji. Jual 165 gram. Dapat 50,000 saya dengan isteri saya. Settle. Tak payah nak sayang-sayang. Memang tujuan dia adalah untuk nak pergi haji. Jual lah. Sebab itulah saya tak menyimpan duit untuk pergi haji. Saya tak simpan duit dalam tabung haji. Saya menyimpan duit di dalam emas. Dapat nombor? Okey. Dan saya nak tunjuk dekat sini. Ini adalah graf. Kalau saya tunjuk data, inilah data dia. Ini adalah percentage kalau kita nak tengok lagi clear. Satu hari kadang positif, kadang negatif. Sebab emas ni memang dia fluctuate. Dia memang turun naik memang standard. Turun naik tu adalah standard. Jadi kalau kita tengok dekat sini, nampak ni, 5 tahun 135%. Kita tengok 1 tahun dah cukup dah. Tapi konservatif ini kita boleh ambil kira spread lagi, tolak spread kan. Tolak spread dah 9%, katalah kita ambil 10% kan. So dah ada balance berapa? 16%. Lebih kurang lah. Konservatif 10%. Maksud dia apa? Simpanan emas adalah lebih baik daripada kita menyimpan dalam ASB. Simpanan emas adalah lebih baik daripada kita menabung dalam tabung haji. Simpanan emas adalah lebih baik daripada kita simpan dalam EPF. EPF memang kena simpan lah. Kalau kita nak buat yang tabung sukarela tu kan. Baik kita simpan emas. Sebab, nampak, performance dia menunjukkan satu hari nanti, harga yang kita beli tu dia akan meningkat. Maksud bila dia jatuh? Bila berlaku disaster yang sangat-sangat extraordinary. Contoh, COVID-19. Harga memang jatuh menjunam. Ramai orang beli emas pada masa tu. Sebab emas tak laku. Kesihatan yang lebih laku. Emas ni tuan-puan, kena ingat satu macam ni lah. Bila ekonomi tak bagus, emas akan, harga dia akan, bila ekonomi tak bagus, harga dia akan jadi tinggi. Kegawatan ekonomi akan menyebabkan harga tinggi. Sebab apa? Pelabur-pelabur ni,
Bila kegawatan ekonomi, dia orang dah tak tengok kepada duit, dia akan lari kepada safe haven. Simpanan selamat. Simpanan selamat apa? Emas. Bila safe haven ni menjadi tumpuan, emas jadi tumpuan, demand tinggi. High demand, high price lah. Demand and supply punya konsep. Dapat tak? Bila ekonomi gawat, harga emas tend to increase. Dan termasuk juga faktor-faktor Federal Reserve, Amerika buat keputusan dan sebagainya. Juga termasuklah yang berkaitan dengan geopolitik dan sebagainya. Kacau bilau ya, harga emas akan tend untuk tinggi. Bila ekonomi bagus, ringgit bagus, harga emas akan drop. Tuan-puan pernah dengar tak ekonomi sentiasa bagus? Tak pernah. Sebab tu harga emas sentiasa meningkat. Ekonomi tak pernah. Tak pernah kata bagus. Kebanyakan semua tak bagus. Ekonomi teruk lah, ekonomi macam ni lah, ekonomi macam ni lah. Dan kenapa kita nak bekukan duit kita? Kita nak elak daripada duit kita daripada dimamah inflasi. Dalam keadaan ekonomi yang teruk, inflasi memang duit akan terkesan dengan inflasi. Sebab itulah kalau tuan-puan bawa RM1 Malaysia pergi dekat Saudi Arabia ataupun pergi dekat Mekah, tak laku. Dulu pada tahun 2009 saya pergi umrah. Pada tahun 2009, RM1 kita boleh beli barang dekat Madinah dengan Mekah. RM1 halal, halal, halal. Sebab nilai ringgit tinggi. Sekarang ni nilai ringgit macam mana? Sebab itulah kita nak kena beralih kepada emas. Duit kena ada. Emas pun kena beri keutamaan sebab nilai dia kekal sepanjang zaman dan nilai dia semakin meningkat. Duit nilai dia semakin merosot. Dapat tuan-puan? Okey, jadi saya rasa setakat ni dulu. Perkongsian saya ada meeting pukul 9. Okey, nanti kalau rajin lepas meeting saya live lagi. Apa yang saya nak bagi tahu dekat sini tuan-puan, saya berbalik kepada ini. Tabiat orang kaya adalah dia menyimpan dulu, dia belanja kemudian. Ini adalah tabiat orang kaya. Kita nak jadi kaya, kita kena ada tabiat menyimpan. Cara nak menyimpan, kita kena buat peruntukan. Peruntukan dia macam mana? Kena ada formula urus gaji. Nak pakai formula mana-mana pun boleh, tak kisah. Nak dapat daripada mana? Boleh consult dengan konsultan ataupun boleh cari dekat Google dan sebagainya. Saya guna formula daripada Puan Izzah Yusof. Mak Jerong 60, 20, 10, 10. 60% untuk komitmen, 20% untuk simpanan, 10% untuk takaful dan 10% lagi untuk belanja hangus ataupun me time, reward diri sendiri, nak pergi main bowling, nak tengok wayang dan sebagainya. 20% saya simpan. Kadang-kadang saya simpan 10% cash, kadang-kadang 20% semuanya emas. Bila kita menyimpan, insya-Allah kesenangan tu akan berada di hujung terowong lah. Kan? Kesenangan tu akan berada di hujung terowong, bukannya kesempitan. Sebab orang yang ada duit tuan-puan, belum tentu dia beli emas sebab dia tak ada ilmu. Orang yang ada emas sudah pasti ada duit sebab dalam emas tu ada duit. Kalau kita jual dapat duit. Jadi saya sudahi dengan kata-kata tu dengan sesungguhnya yang baik tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan serba kekurangan ni adalah daripada saya. Kalau tuan-puan nampak, kalau tuan-puan nak lagi perkongsian daripada saya, follow saya. Kalau saya buat live nanti tuan-puan akan dapat notification. Okey? Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafrah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada Gerek Baskal tanya, kalau pi Arhanu yang pinjam tu bayar bulan ke? Tak, Arhanu ni dia 6 bulan sekali. Gerek Baskal. Soalan dia, kalau pi Arhanu yang pinjam tu bayar bulan ke? Tak. Arhanu ni, siapa-siapa yang pernah, saya sebenarnya pernah terlibat dalam operasi Arhanu selama 10 tahun. Sebab dulu saya ada koperasi saya buat Arhanu. Arhanu ni, ada apabila orang datang bawa emas, ini saya nak menjawab soalan yang dikemukakan oleh Gerek Baskal. Saya lupa tak tengok tadi notification soalan ni. Bila kita ada emas, kita letak dekat Arhanu, dia akan kira nilai marhun ataupun nilai harga semasa. And then dia akan bagi margin pinjaman dia tu 75% daripada nilai marhun. Contoh, harga emas tu adalah 10,000. Dia akan bagi kepada kita 7,500 je. Dan kita kena bayar upah simpan. Upah simpan tu dikira setiap 6 bulan.
Dan dia boleh extend setiap 6 bulan. Maksud dia bayar 6 bulan, kalau tak nak ambil lagi, tak nak tebus, bayar upah simpan, dia akan extend, buat surat baru dan sebagainya. Dan dia boleh pergi sampai 24 bulan. Ada Arahnu yang boleh pergi sampai 24 bulan. Ada Arahnu yang boleh pergi sampai 18 bulan. Kebanyakan Arahnu dia buat setahun. Kan? Ada yang buat setahun, ada yang buat 664. Lebih kurang macam tu lah. Dia bukan bayar bulan-bulan. Untuk setiap 6 bulan. Kalau kita nak bayar cepat, lagi bagus. Untungnya kita kalau kita bayar cepat. Arahnu dia akan buat untung kalau kita bayar lambat dan kita ambil jumlah yang banyak. Jadi jawapan dia adalah bukan bayar pinjaman bulan-bulan, tapi setiap 6 bulan kena bayar. Dia ada table dia. Pergi dulu. Ada mas, Garrett Basker saya cadangkan ada mas, pergi dekat Arahnu tengok. Dia ada table dia. Dekat Arahnu nanti dia akan bagi table. 6 bulan pertama kena bayar banyak ni. 6 bulan kedua kena bayar banyak ni. 6 bulan ketiga kena bayar bulan ni. Dan kalau nak datang waktu bila, dia akan bagi tahu semua. Bukan bayar bulan-bulan. Alright. Saya kata itu saja sebab saya ada meeting. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.